Assalamualaikum. Malam hari ni aku nak ajak satu cara untuk ikat axis hook tergiri yang satu tali punya. Ni first kali hampa kena masukkan solid ring dekat dalam tali tu. Nanti aku buat video lain apa tengok. Lepas tu hampa ikat terus. Mula cucuk, lepas tu hampa ikat. Lepas tu masukkan benang, lepas tu dalam ni rata, ikat balik. Masukkan ni, lepas tu hampa tengok lah sampai habis. Lepas tu masuk bulu ayam. Yang penting hampa kena beli bulu ayam sekali dengan flasher tu tau. Ni cara aku lah. Hampa janganlah nak compare pula. Lepas tu hampa lipat, gulung. Sampai jadi. Lepas tu siap. Ni cara-cara dia. Hampa kena tengok tau. Sebab ada orang yang jenis ikat dekat solid ring. Macam aku stay ikat dekat hook. Apa boleh jangan compare tau. Jangan compare. Ni cara setiap orang lain cara orang lain. Apa jangan duk rasa hampa je ni. Dia dalam mancing ni tak ada siapa betul siapa salah. Yang penting kalau dia hook ikan kira betul ya tu. Kalau dia tak hook ikan kira salah. Tak salah juga. Kalau tak hook ikan bukan rezeki. Apa jangan lupa tengok ni cara dia. Kalau nak nanti apa komen nak video macam mana. Ni aku saja buat lah. Ni untuk hak dia bulu ayamnya. Okay.